Kau nampak dia buat apa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. So welcome back to my channel. So hari ni kita nak buat satu lagi unboxing, iaitu apa? Anbernic RG477V. Ya, betul. Kejap sebelum tu saya tunjuk kotak dulu. Inilah dia. Wait, balik. Nampak ni? RG477V. So, betul. Memang macam korang katakan sebelum ni, ya, Anbernic ni memang dia kalau keluar satu CPU atau satu prosesor tu, dia akan guna prosesor tu untuk berulang kali untuk different device yang perubahan dia mungkin sikit, minimal. Tapi saya tengok dari segi market kan, ada juga demand untuk orang yang nak vertical, orang yang nak horizontal, orang yang nak 16 di sebelah 9 punya resolution. So anyway, tak apa, kita tengok dulu, kita unbox dulu, lepas tu kita cerita kat korang pasal device ni. Jom. Sini. Okay, so inilah dia rupa kotak ni. Macam biasa, Anbernic memang akan bagi kotak yang cukup keras macam ni, hard casing. By the way, saya cerita terus terang, saya dah buka dan untuk set up semua ni. So ni kita letak balik lah kan, untuk nampak cantik. So kita buka dulu. Macam biasa, kat atas ni dia akan bagi EVA foam yang sangat tebal untuk protect screen dia. Ni dia dah balut dekat sini. Tapi sebelum tu, tengok bahagian bawah. Okay, kat bawah ni dia cuma bagi satu dia punya user manual lah, which yang kita tak baca pun lah. So inilah rupa dia, geng. Okay, RG477V. Ini ada warna hitam. Kita ambil, dia ada dua color tau, which is retro grey, macam grey device game-game lama, dan juga color hitam, iaitu hitam. Kenapa saya ambil warna hitam? Sebab dia mengingatkan pada device yang saya ada sebelum ini. So dia fully glass. So bila fully glass, kalau saya ambil retro grey, akan nampak skrin tu. Macam kat sini, korang nampak tak skrin? Mana skrin? Kurang nampak sangat. Sangat tak clear dia punya rupa skrin tu. Macam kononnya tu, dia ni full screen. Dan distinct sama macam, apa nampak ni device ni? Sama tak? Jadi macam seperti mana yang saya pernah cerita, saya cerita kat setiap video Anbernic saya. Anbernic ni perangai dia, dia akan keluar satu device, dia akan buat improvement. Kalau kata orang kata okey benda tu, ramai dapat positive feedback, terus dia akan bawa keluar kat device yang lain pula benda tu. Benda dia punya efek, orang kata apa, features tu lah. Jadi dekat sini dia bawa iaitu dia punya screen dengan 120Hz tu. Kemudian dia punya gelas ni. Dan juga dalam bentuk vertical. Ada lagi pembaharuan lain yang sikit, even minor, tapi dia letak kat sini. Okay, sebelum terlupa, saya bernasib baik Anbernic bagi bag ni sekali lah. Kita ambil device ni, dia bagi ni sekali bag ni. Ini adalah bag untuk simpan RG. Oh, dia macam ni. Okay, dia ada tali macam ni. So, kau boleh letak macam ni. Dan tali ni akan protect dia daripada dia bergerak sana sini. Okay, betul-betul fit. Tutup atas. Okay, untuk bahagian atas. Oh, sadly. Bahagian atas ni agak nipis. Tengok. Nampak tak? Kau dengar tak? Dengar tak? Ini saya tekan button ni. Maksud dia saya boleh tekan button dia. So, dia lebih kepada protect. Dia keras hard case. Tapi hard case dia terlalu rapat kat sini. So, dia lebih pada protect belakang. Maka inilah dia, geng. Okay, so kita nak tengok kat sini. Korang nampak ini ada D-pad. D-pad dia memang sedap. So, D-pad dia tak sama macam D-pad yang dekat glass screen yang ni. Iaitu dia ada macam somewhat arrow button. Tapi D-pad dia terus flat to the ground macam ni. So, kalau kata kita tengok kat sini, D-pad yang ni pun flat tapi lain RGDS ni. So, D-pad dia jenis flat to the ground dan dia menggunakan material matte. Tak sama juga macam RG557 di mana dia material dia macam plastik yang shiny glossy sikit. Kemudian, button untuk X, Y, AB ni sama juga macam device yang ini. Okay. Dia size dia kecil je, simple saja.
Bahagian sini pula ada dia punya analog button. Letak kat bahagian bawah 2. So tak ada masalah untuk korang nak main game. Select and start button. Ini ada back and home menu. Over to the side. Tengok. Dia dah cover dah. Untuk device Android, mostly dia ada bagi cover untuk SD card. Ini adalah function key. Kat sini pula korang nampak on off button. Ini macamlah volume macam biasa. Up and down. Kat bawah masih lagi ada audio jack. Ni speaker dia kat bahagian sini. Bahagian belakang. Pemegang ada button R1, R2 semua ni. Kemudian ada fan dan blower kat atas ni. Yang ni. Okay, ini adalah LED indicator untuk menunjukkan bateri weak ke, korang tengah charging ke apa ke. Dan kat sini, satu saja USB port dan dia support untuk display output as well. So, in terms of physical, saya boleh kata kat sini bila saya pegang tu, memang sedap. Okay, kalau saya bandingkan dengan, ini 4 inci 4 vertical ni, button dia bahagian belakang lebih kurang sama. Okay. Nampak tak? Tapi biarpun lebih kurang sama, saya rasa yang ni lebih solid bila saya tekan. Kalau bandingkan yang ni lah. Bentuk dia lagi cantik yang ni sebab dia fully glass cover bahagian ni. So bila fully glass cover, memang tak adalah screen protector ataupun tempered glass. Even though yang ni semua touch screen. So korang takkan dapat benda-benda tu. Okay, sama juga macam waktu kita beli yang ni. Memang tak ada tempered glass apa semua, tak ada. Memang datang macam ni saja. Cuma beza dia kat sini, tengok. L2 button ni macam ni. Yang ni button dia clip. Okay. So, kalau nak ikutkan lah saya punya Embernic lah, yang datang dengan prosesor yang sama, saya ada ni. RG477M, RG557 dan now RG477V. So, 3 ni didatangkan dengan chipset yang sama. 3 ni saya ambil 256GB, RAM pun sama. Dan basically semua ni Android tapi menggunakan akaun yang berbeza sebab saya mainly fokus kat sini. Dan 2 ni akan diberikan pada anak saya kalau dia nak main lah. Sebab screen size sama, so adil lah sama ada seorang nak vertical ataupun nak horizontal macam ni dan metal. Okay. In terms of berat, kalau to be honest, saya kata berat dia lebih kurang je yang macam metal ni. Okay. Kalau kata kita pegang je lah kan. Tapi kalau kata nak pegang sedap tu, yang ni sedap lagi. Okay. Sebab apa yang ni sedap lagi? Sekejap, tengok. Sebabnya korang boleh letak jari kat bahagian belakang ni. Dan dia tak terlalu besar, so sesuai lah untuk kanak-kanak. Saya memang maintain dengan ni. Sebab saya memang main game PC streaming, saya main cloud gaming. Banyak main game Android dan game PC yang dalam ni daripada saya main game retro. Kalau game retro macam saya katalah, ada device lain yang saya guna. Setiap device guna game yang berbeza. Okay, untuk DS right now saya guna yang ni je. Tak perlulah power-power sebab DS dah cukup dah untuk main kat sini. Even anak saya main game Yokai lah, Pokemon semua dalam ni dah sekarang. Okay, so kita nak cerita sikit pasal otak dia. Okay, nak cerita panjang pun sama je macam saya kata 3 device tadi tu. So, didatangkan dengan 4.7 inch LTPS in-cell display. Full illumination, multi-touch 1280-960. Refresh rate sampai ke 120Hz. CPU dia pula Dimensity 8300. Okay. Betul, GPU biasalah Mali G615. Untuk yang device ni, okay, untuk device ni saya ambil yang 256GB ROM dan 12GB RAM. So sama macam device saya yang 3 yang lain tu, saya ambil yang 12GB RAM dan juga 256GB ROM sebab saya memang mainly fokus main yang tu lah. Okay. So, datangkan dengan Android 14 juga, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3. So, memang kalau kata hujung pangkal 7 tu, 477M, 477V, 557, memang dia bagi yang macam flagship lah kita kata. Semua yang terbaik lah. Embernic AI pun ada, confirm, sebab dia Android. Lepas tu, speaker dia high fidelity 2 speaker, biasa. Dia punya SD card sama juga, support sampai ke 2TB. Bateri 5500 mAh. Kemudian charging power dia ada juga rapid charging. Lepas tu untuk joystick dia pula large angle lah.
Large angle sikit macam kat sini. Okay, in terms of joystick kan, kalau kata saya perasan bila saya pegang kan, okay, yang ni RG557 rasa macam ringan sikit sebab joystick yang ni diguna yang macam plastik yang tak terlalu tebal dan berat. Untuk yang ni, kita rasa lagi dia tinggi. Okay, dia tinggi. Dan rasa lagi solid lah. To be honest lah, saya rasa memang saya pegang ni, saya rasa dia sangat-sangat solid lah, say. Okay. Yang lain pula macam biasalah, RGB lighting effect. Dia ada gyroscope sensor. Dia ada sound effect algorithm, high speed fan. Macam-macam lah. Semua lengkap yang sama lah. Saya nak cerita lebih pun. Dia basically sama macam 557-477M tu. Cuma it's all comes to korang nak main vertical ataupun horizontal. Tapi macam biasa setiap satu ada pembaharuan, iaitu apa? Nampak tak ni? Pembaharuan kecil je. Kau nampak dia buat apa? Button select dengan start menyala, guys. Button select dengan start dia buat menyala. Kalau kata contoh yang ni lah. Yang ni. Tak ada pun. Tak ada button select and start tu menyala. Biasa je. Tapi untuk 477V ni dia pergi letak button ni menyala. Just normal macam LED biasa lah. Colour biru kat sini kan. So saya rasa memang sangat-sangat. Macam mana lah nak kata rasa alah pembaruan yang ni je. Tapi sebenarnya bila saya tengok balik dekat Discord, dekat X, dekat Reddit semua, ada peminat untuk device vertical ni. Dan ada yang memang tengah menantikan device vertical ni. Dia orang tak beli 477M horizontal ke apa semua. Tapi macam biasa, untuk pengguna Malaysia, saya tengok dan saya tengok balik amatilah kan. Ramai mungkin komplain pasal Ambernic punya harga. Okay, tapi bagi saya Ambernic punya kualiti okey. Sepanjang semua model yang saya guna Ambernic, tak ada satu pun lagi ada masalah. Cuma harga dia dengan second value dia mungkin agak unik. Saya tak ada nak kutuk kan, tapi kita unik lah kan. Dan kita beli pun, lagi pun saya beli pun tak jarang lah saya jual, tak banyak lah. So saya habis kuat pun saya buat giveaway, macam tu je lah. So as you can see kat sini, datangkan Ambernic, dia datang siap dah. Okay, yang ni yang best. Saya tak install langsung semua emulator dalam ni. Tengok emulator ni semua dia letak siap-siap geng. Saya tak install lah. Dan kalau kata RGDS tak ada Play Store, yang ni ada Play Store balik. Okay. Ambernic AI as usual memang ada. Okay, kalau kata, mungkin saya tak pernah tunjuk kat korang sebelum ni, tapi kau boleh tengok kat sini. Okay. Ini dia punya fan mode. Tengok ni. Untuk fan mode sekarang ada auto mode sama ada tak nampak. Okay, performance mode ataupun high performance mode. Untuk kalau kata let's say korang nak main game yang berat-berat, saya suggest korang guna high performance mode. Tak payah tunggu auto tu. Biar je high performance. Okay, untuk fan pula, biar je auto. Dia akan, kalau dia panas, dia akan adjust sendirilah. Untuk ni, NS mode ni. Okay, apa NS mode ni? Function dia adalah untuk bagi button korang tu sama ada macam korang main Nintendo ataupun korang guna Xbox. Sebab dia kan different setting. Okay, untuk screen refresh rate, saya sentiasa cadangkan korang pilih 120Hz di mana dia akan auto select siap-siap high refresh rate tu untuk certain game lah. Macam saya sekarang memang saya banyak main game-game PC dan game Android yang memang perlukanlah 120Hz bagi nampak cantik lagi. Okay, ini dia. Kita test game. Yang ni Android ya. Ini Android untuk Where Winds Meet. Korang tahu game yang memang sangat-sangat viral sekarang ni. Dia boleh main setting dengan frame rate yang agak tinggi. Dan korang tengok grafik dia. Ya Allahu Akbar. Sedap doh. Untuk game Android ni antara yang terbaik lah. Tengok, tak ada. Korang tak rasa langsung lagging dia tu. Nampak ada tak? Tak ada kan? Untuk game yang very resource demanding ni, korang boleh tengok yang memang dia sangat-sangat smooth. Okay, seterusnya ini adalah game PS2 Tekken Tag Tournament. Jom kita try. Ni main game fighting biarpun dia dalam bentuk vertical, sedap juga sebab tengok controller dia. Yang elok kat bawah je. Kadang-kadang kena.
Watau. Tukar. Watau. Okey, ini kita main game PSP. Okey, kalau kata device Android yang lama semua, untuk game PSP ni mungkin dia agak lagging, tapi takkan ada masalah bila korang nak main game God of War PSP dalam device yang powerful ni. Even kau tengok kita nak laju kan pakai extra double speed pun tak ada masalah. Still smooth. Tengok saya lajukan. So cuma macam biasalah sebab kan PSP dia screen panjang. So kat sini korang akan nampak gap kat situ. Okay. Dan seterusnya macam mana siapa yang kenal saya dan tengok video-video saya, memang of course saya akan main game Tatsunoko versus Capcom. Nintendo Wii guys. Sebab saya suka grafik dia, saya suka karakter-karakter dia. Memang game yang wajib lah saya nak main. Oh yo, sakit. Sakit terkena. Tunjuk korang game ni. Ini adalah game Wii U. Game Kirby Yang ni kita pakai pen. Korang boleh guna pen yang daripada Nintendo, daripada Amber ni, RGDS ni. Ya, boleh. Dia detect semua ni. Nak buat macam mana ni? Oh, tekan dia. Macam tu je. Kena tap screen je. Kau je dulu tak tekan tangan lah. Aku tak pernah main lah game ni tau. Sebab saya tak ada, kecil-kecil dulu saya tak ada Wii U. Sedih tu. Oh, boleh buka. Oh, okay. Buat line dia. Okay, selain pada bermain game-game yang hebat-hebat tu, ini pula korang masih lagi boleh main game GB, Game Boy saja bukan GBA, bukan Game Boy Color. Ini Game Boy sahaja semata-mata. Teringat zaman lama tu. Tapi korang boleh main dengan grafik yang sangat power. Power pula dah, grafik yang cantik. Okay, so sekarang saya nak tunjuk kat korang PC streaming. Apa yang saya selalu buat kat rumah lah. Kalau let's say saya akan buka PC saya kat sini, kemudian saya akan turun bawah main dekat RG557 ni. Okay, so kalau kat sini korang tengok kat sini, ini kita buka PC streaming di mana kita boleh tekan untuk start, resume. Nampak tak? Sama kan? Ini membuktikan saya nak tunjuk kat korang. Jadi korang kata saya main yang Android punya. Tak. Ini saya tengah main yang PC. Ini PC streaming. Okay. In terms of connection dia totally depends dekat korang punya router. Kalau kata korang punya router tak banyak sangat interaction, boleh okey lah. Tapi kalau banyak sangat interaction, jauh pula router dengan PC dan juga device ni, mungkin akan menyebabkan sedikit problem kat situ. Dan okey. Saya nak tunjuk korang. Selain daripada PC streaming, korang juga boleh connectkan device ni bersama dengan Anbernic controller. Kalau saya suggest Anbernic controller lah. Tapi kalau kata korang nak connect controller lain pun tak ada masalah. Even wired controller pun boleh juga. Macam 2.4 GHz punya controller. Tapi I would suggest getting this one. Sebab RGP01 ni saya masih guna sepanjang, daripada korang tengok, daripada saya unbox dulu sampailah sekarang, memang tak ada masalah lagi. Memang sedap main. And now kita cut conclusion. I must say that, okay, to be honest, pegang benda ni, saya cerita dulu. Okay, apa yang best Okay, bila kita, first and foremost, bila kita pegang benda ni, sedap pegang di tangan. Okay, although dia sedikit dalam pada keadaannya agak berat sikit, tapi dia sedap dipegang sebab dia rasa fully, orang kata apa, compact, solid, mantap. Gitulah kan. Okay, secondly, I'm very impressed dengan glass atas ni. Sebab dia sangat cantik. Especially ambil colour hitam ni, korang tengok tak nampak pun screen tu kat mana. Macam konon-konon screen tu penuh ni. Okay. Then third, this is the most powerful processor yang dia ada. Dan basically tak ada masalah untuk nak main game PS2. Korang nak guna even Vita sendiri. Dan you know lah, NSW tak boleh sebut. Yang tu pun boleh main. However, tak boleh lah game yang terlalu resource heavy. So even though korang ambil high performance, dia akan ada sedikit lag kat situ. Yang tu semua limitation, satu chipset, dua limitation pada dia punya emulator yang tak berapa support chipset tersebut. Okay, next kita cerita pasal apa yang kurang best sikit. Okay, first and foremost, design ni saya pernah kata dekat waktu saya unbox model yang sebelum ni. Okay, korang boleh tengok fully glass design ni tak perlu screen protector, tak perlu
tempered glass. Tapi korang tengok apa yang korang nampak? Korang nampak apa ni kan? All this thumbprint. Thumbprint ni menyebabkan dia nampak macam tak berapa elok, nampak macam kotor apa semua kan. Okay, secondly, memanglah dia sedap dia pegang, dia solid apa semua, dan memanglah berat dia lebih kurang juga macam yang metal RG477M tu. However, lama-lama pegang, saya rasa macam agaklah dia boleh rasa lah berat dia tu. Okay. Agak terasa dia kat situ sikit. Tapi taklah orang kata sampai mengganggu gameplay saya kepada. Now kita tengok siapa yang nak beli device ni. Okay, so kalau kata kali baca throughout Reddit, throughout thread, throughout X semua, okay, kebanyakan orang ada segolongan yang memang minat device ni. Okay, in Malaysia saya tak pasti. Tapi throughout saya baca daripada Discord lah apa semua tu, ada golongan yang memang menantikan device ni. Okay, especially those yang tak beli lagi 7 series. 7. Saya panggil 7 series lah senang. Okay, saya panggil 7 series sebab prosesor dia lah kan. Okay, untuk especially those yang memang tak beli lagi device yang datang dengan prosesor ni. Mungkin diorang pakai Embernic yang lama atau mungkin diorang pakai brand yang lain. Okay, and diorang ni semua adalah peminat vertical retro console. Okay, macam saya, okay, to be honest saya lebih prefer RG557. Untuk permainan sebab bagi saya RG557 ni menepati saya yang memang banyak main cloud gaming, banyak main Android game, banyak main juga streaming, PC streaming. Saya PC kat rumah, contohnya saya on PC atas, saya turun bawah, main kat bawah. Okay, so untuk saya lebih selesa pakai yang tu. Tapi kenapa saya beli device ni macam biasa, ialah saya memang peminat Embernic. Second, okay, saya ada 2 orang anak. Setiap seorang pun bergaduh nak satu yang device quite powerful. Okay? Sebab device yang sebelum ni bukannya kata tak powerful, tapi ada certain game yang contoh very resource demanding. Dia orang nak main game tu. Jadi maka saya ambil satu lagi device ni so that saya tak perlu nak sacrifice RG557 saya bagi anak saya. Saya boleh fokus main yang tu. Seorang anak akan pakai RG477M and the other one akan pakai 477V ni. Okay. So, kalaulah let's say korang dah memang ada RG557, korang dah ada RG477M, adakah korang perlukan ni? Maybe not. Okay, maybe not. Sebab kalau kata korang nak guna, nak bagi kat anak korang ke, korang sendiri nak kumpul untuk device yang macam ni, tak ada masalah. Tapi kalau kata korang nak satu lagi yang macam ni, mungkin taklah. Tak perlu kot. Kan? Mungkin korang akan patut tunggu Embernic buat something very new. Tapi yelah, saya faham komen korang. Memang saya faham. Tapi memang buat macam mana, memang Embernic ni, perangai dia, contoh dia akan keluar satu device dengan satu penambahbaikan yang agak sometimes ada yang minimal tapi ada juga yang very good. So dia akan satu device dia keluar satu upgrade, letak satu benda. Satu device dia tambah satu device upgrade, lepas tu dia akan keluarkan satu macam contoh flagship lah kononnya device yang di mana dia letakkan benda-benda yang dia upgrade tu. Jadi macam itulah perangai dia. Dan prosesor dia pun, once dia mungkin dia in terms of license dia lah, licensing apa semua ni, dia dah dapat prosesor ni, so dia akan circle lah a few macam maybe 3 models ataupun 4 models yang maybe menggunakan yang ni. So kita tak tahu, maybe in the future dia akan keluar any other device lagi yang model lain. Contoh kita tak ada lagi 477H, kita dah ada 477M, 477V, 477H tak ada lagi. Mungkin keluar H pula lepas ni. Who knows? RG557 memang ada. Dia memang 5 series tu memang tak ubah dah lah. Dia takkan jadi vertical apa semua. Dia akan maintain to that. Okay, dan nombor tu korang tahulah 55 untuk screen size, 47 screen size. Hujung 7 tu merujuk kepada dia punya prosesor. Kalau tiba-tiba lah, katalah di umum 478. So perkataan 8 kat hujung tu menunjukkan ada satu prosesor yang lagi power, yang lagi baru dia keluarkan. All in all patah balik. Berapa banyak kali saya sebut all in all ni. So patah balik semua, terpulang pada korang sama ada korang nak screen 4/3 dalam bentuk vertical ataupun horizontal 477M
Ataupun korang nak skrin panjang. 557. Semua otak yang sama, prosesor sama, RAM sama, dia punya internal pun sama. So anyway, itulah dia. Ada apa-apa soalan tulis kat bawah, saya akan cuba jawab. So saya pun itulah. Saya akan cubalah jawab sebaik mungkin. Saya bukanlah super technical person kan, tapi kita cuba jawab kan yang mana elok. So assalamualaikum, bye.